Tapi ke depan Madihah ke tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak curagam menyanyikan sambil gembira di tepi kuala. Masa jangan ditangguhkan, tirai dibuka, majlis bermula. Salam sejahtera dan salam global vibes kepada semua para tetamu yang dihormati sekalian. Yokoso minasan, welcome aboard to Global Vibes Airlines di Dewan Casablanca. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Syukur bin Haji Ahmad, Ketua Cawangan Sekolah Menengah Kebangsaan Panglima Bukit Gantang. Puan Korsia binti Alias menamakan pentadbiran. Yang lelaki. Encik Ahmad Nizamuddin bin Harun, menolong kanan Hal Ihwal Murid. Encik Azwan bin Zainal Adidin, menolong kanan co-curriculum. Encik Abdul Halim bin Abdul Rahman, penolong kanan tingkatan 6. Cik Aziza binti Muhammad Yusof, penolong kanan petang. Guru-guru kanan, guru-guru dan tetamu jemputan sekalian. Hadirin sekalian, ladies and gentlemen, minasan. Ahlan wa sahlan, yanaka, konnichiwa. Annyeong, ni hao, bonjour. Selamat datang dan welcome ke jamuan akhir tahun Kelab Guru dan Kaki Tangan Sekolah 2025. Majlis kita pada pagi ini untuk kita menutup tirai tahun yang penuh kenangan, tetapi kita juga akan mengelilingi dunia tanpa perlu pasport dan visa. Lihat saja dalam Dewan Casablanca ini, saya lihat ramai yang melancong ke benua Asia. Ada yang singgah di Eropah, tidak kurang juga yang terbang ke Afrika dan Amerika. Warga sekolah kita bukan saja hebat mendidik, tapi luar biasa dalam berfashion, boleh kita lihat ya. Baiklah, kita teruskan ke bahagian seterusnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ini. Bunga kaca cantik tersemat, disanggu gadis bunga melati. Doa dibaca, memohon rahmat, semoga majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati perjalanan majlis kita, majlis mempersilakan Imam Antarabangsa Ustaz Syafiq Hidayatullah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas doa yang disampaikan. Ustaz Syafiq kita datang dari mana ya? Ustaz Syafiq baru balik ke United States of America. Nampak pakaian dia very orang putihnya vibe ya. Okay, hadirin yang diraikan, setiap perjalanan yang indah pasti bermula dengan perancangan yang rapi. Setiap destinasi yang berjaya pasti ada pasukan di belakang tabir yang menyusun peta menentukan arah, memastikan semua penerbangan berjalan lancar tepat pada masanya. Pagi ini sebelum kita meneruskan jelajah antarabangsa kita, majlis ingin menjemput seorang individu yang menjadi nadi pada Kelab Guru dan Kaki Tangan Sekolah, insan yang menyatukan idea, tenaga dan semangat kebersamaan demi menjayakan majlis pada hari ini. Beliaulah manager perjalanan malam ini yang pada hari ini yang memastikan majlis kita berjalan lancar. Dengan penuh hormat dan sukacita, majlis menjemput yang berbahagia pengurusi Kelab Guru dan Kaki Tangan Sekolah Encik Abdullah Zani bin Ghazali untuk menyampaikan ucapan alwan dan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dah start dah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayar kos dulu ucapan. Yang besar Tuan Azlan Zainal Abidin. Dah. Cikgu Azlan. Baju dia iron. Dia baru beli, dia tak ada iron. Okey. Cikgu Azlan. Penolong kanan co-curriculum. Cikgu Azizah Yusof. Mana dia? Ada. Penolong kanan petang. Kemudian para tetamu. Para tetamu kita Cikgu Azrina, pengetua
Raja Lut bin Rashid, terima kasih datang. Dan seterusnya yang kita raikan kakak kita bersama dengan keluarga, cikgu Saudah yang kalau sofa saya sebut bukan sebab saya sedih, saya betul. Jadi jangan kata saya sedih dah, saya tak sedih pun, saya betul. Okey, cikgu Saudah yang akan bersara pada 6 hari bulan 1 ketika dalam cuti. So jadi kita buat hari ini insya-Allah. So jadi dapatlah kita sama-sama dengan dia. Dia seronok. Lauk mana orang pencet. Kan? Memang kata bukan pencet itu. Dulu muka dia pun serabut, tiba-tiba dia menjadi lawa bila dia pada pencet. Okey. Baik, pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ribuan terima kasih kepada seluruh jawatan peserta Kelas Guru kerana pada tahun ini kita telah, alhamdulillah kita telah berjaya mengalami banyak pahit manis di dalam perjuangan kita Kelas Guru untuk perjalanan kita lah. Segala aktiviti yang kita telah rancangkan, yang kita telah jalankan, dan alhamdulillah jamuan kita pada hari ini jadikan ia satu kenangan yang paling indah pada hujung tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Abdullah Sani atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang diraikan, jika persaraan ialah benar satu perjalanan, maka perpindahan pula ialah penerbangan seterusnya ke destinasi baru yang menanti. Pagi ini kita ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada guru yang membawa semangat, kepakaran dan kenangan indah dari sekolah ini ke negara baru dalam dunia pendidikan. Dengan penuh penghargaan, majlis menjemput Encik Salahuddin Ikram bin Kamsin bagi menyampaikan ucapan kenangan kepada kita. Majlis mempersilakan. Dia minta tak dapat. Masih tak masuk. Masuk ya. Oh, sekolah situ mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara dan saudari pengurusi majlis. Terima kasih juga sebelum saya terlupa, terima kasih kepada KJKS kerana memberikan satu ruang yang sangat bermakna lah. Yang ketiga ni sebab saya boleh bercakap dengan semua. Dan yang berusaha bagi syukur aku Ketua Cemerlang Puan Muki, Bang Gosiah. Beli ke tak lagi jam? Okey, Encik Ting datang dari mana? Dari Arab, tapi Arab modern. Walau destinasi berubah, berdaya sekolah ini tetap kibar dalam ingatan. Persahabatan yang terjalin tak akan mengenal sempadan. Terima kasih Encik dan atas sekalian. Hadirin sekalian, setiap perjalanan pasti ada destinasinya. Dan pagi ini kita berhenti seketika di sebuah destinasi yang penuh emosi untuk mengucapkan selamat bersara kepada insan yang telah mengembara jauh dalam dunia pendidikan, bukan sekadar merentas negara tetapi merentas generasi jiwa anak-anak kita. Seperti pengembara sejati, cikgu ini telah mengutip pengalaman, menabur ilmu dan meninggalkan jejak yang tidak akan terpadam dalam peta kehidupan ramai insan di Panglima. Kita raikan persaraan bukan sebagai noktah tetapi sebagai boarding gate kehidupan yang baru. 25 tahun di Panglima dari tahun 1999. Dengan penuh rasa hormat dan kasih majlis menjemput Puan Encik Saudah untuk menyampaikan ucapan terakhir beliau di Panglima.
kosong banyak elok tak.